Cara mengelak kerugian dalam simpanan emas. Simpanan emas tiada pendapatan bulanan atau tahunan seperti ESB atau tabung haji. Yang ada cuma beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi untuk dapat keuntungan. Mana-mana pelaburan emas yang menjanjikan pendapatan, itu kemungkinan besar scam. Dari jauh-jauh. Beli emas, mesti dapat emas. Sama macam beli emas di kedai-kedai emas. Emas itu kita boleh simpan sendiri tanpa ada syarat, mesti simpan dengan mana-mana syarikat untuk tempoh-tempoh tertentu. Emas sesuai untuk simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Emas tak sesuai dibeli dengan duit yang nak digunakan dalam waktu terdekat. Sejarah 20 tahun harga emas menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Beli emas bermaksud simpan duit. Beli emas, duit tak habis. Bila nak pakai duit, boleh jual atau pajak saja pada bila-bila masa. Transaksi jual beli emas terdedah pada risiko terkait dengan aktiviti gubahan wang haram atau amla yang dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Untuk mengelak ditipu atau terkait dengan isu amla, pastikan beli emas hanya dengan syarikat yang sudah trusted dan berkredibiliti. Jangan beli dari mana-mana individu yang tidak dikenal. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila isi web biru di bawah dan saya akan bantu anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.